Ini berkenaan dengan bunyi bising tu lagi ke? Bukan. Tapi masih lagi berkaitan dengan benda yang sama, okey? Macam ni lah. Korang tak perlulah tipu lagi Saya sendiri yang nampak ada orang kat bilik sebelah, okey? Dengan mata saya sendiri, saya nampak ada orang kat bilik sebelah. Macam mana tuan boleh nampak? Tuan pergi bilik sebelah ke? Okey, saya jujur kat sini okey. Bilik 502 ni, okey, kat dinding tu ada lubang kecil tau. Right? Hari-hari dah saya kena ganggu, hari-hari dah ada muzik main semua tu sampai saya tak boleh tidur. Okey, saya pun curious. Memang kalau ketuk pintu memang takkan buka punya. So saya decide untuk saya mengintai lubang kecil tu. Alright? Okey, dan bila saya intai lubang kecil tu, saya nampak ada perempuan tengah menari. Serius lah tuan? Yelah. Takkan saya nak tipu pula. Aduh, korang ni kan. Okey, kenapa saya nak mereka cerita? Sedangkan saya ni customer. Okey, saya dah menetap, saya dah ada bilik saya sendiri. Saya buat aduan sebab saya ni malam-malam tak boleh tidur. Dengar bunyi, dengar muzik kuat daripada bilik sebelah. Okey, buat apa saya nak mereka cerita? Maaf tuan, saya just nak kepastian. Okey, macam ni lah tuan. Saya jujur je lah dengan tuan kali ni. Saya tak mereka cerita. Cerita ni saya dengar sendiri daripada staff dan orang sekeliling dekat sini lah, dekat area-area sini. Hotel ni ada kisah silam dia, tapi saya tak sangka benda tu betul. Okey, teruskan. Saya mendengar. Okey, macam ni tuan. Perempuan yang tuan nampak tu mungkin anak kepada pemilik hotel ni. Saya dengar-dengar lah kan, anak pemilik hotel ni muda, cantik. Dia memang suka menari sambil dengan muzik. Dan ada orang kata dia bunuh diri dekat bilik 501 tu. Dan kisah ni saya dengar lama dah, bertahun-tahun lamanya. Saya sendiri tak percaya benda tu betul. Serius lah korang ni. Saya susah lah nak percaya benda-benda macam ni. Bukan tuan seorang je yang kena. Customer-customer yang pernah duduk bilik 502 tu memang kerap buat aduan. Katanya dengar muzik malam-malam kat bilik sebelah. Even customer yang baru check out sebelum ni, dia pun banyak kali mengadu benda sama. Okey, macam ni lah tuan. Tuan nak tukar bilik ke? Saya boleh arrange? Tak apa. Saya okey je. Lagipun saya memang dah tak lama dah kat sini, okey? Tak apa, terima kasih. Saya stay je.